Graf gerakan Form 4 memang famous dekat kertas 2 dan sekarang adalah part 3 untuk kertas 2 exam SPM dengan exam Form 4 final korang. Okey, graf gerakan bab 7 untuk Form 4 ni dia boleh keluar dua graf, dia boleh keluar salah satu atau dua-dua sekali. Graf dia ada dua jenis je. Satu ialah jarak lawan masa, lagi satu adalah laju lawan masa. So korang kena tahu macam mana nak kira jarak, dia punya masa, dia punya laju, nak fahamkan dia punya laju seragam tu apa dengan dia punya objek pegun tu, maksud dia objek tak bergerak, apa dia punya time taken, okay, duration dia. Lepas tu gunakan formula yang korang perlu tahu. Contohnya macam luas di bawah graf itu adalah untuk mencari jarak. Okay, so that one you kena tahu. Alright, kita pergi ke bab 8. Korang kena tahu tentang batang dan daun punya plot titik, plot kotak. Plot kotak kita ada minimum, maksimum. Kita ada Q1 tu kuartil pertama, kuartil kedua tu median, kuartil ketiga jumlah antara kuartil. Kita ada mean, sisian piawai, variance, kena tahu ada formula. Okay, and kita ada bab 9, kebarangkalian peristiwa bergabung. You need to know ruang sampel menggunakan tata tanda set, kaedah jadual nak gunakan gambar ajar pokok, kena tengok keadaan yang mana yang sesuai nak gunakan. Persilangan tu maksudnya darab, kesatuan maksudnya kita kena tambah. Okay, and the lastly untuk bab 10, kita kena tahu cash flow. Maksudnya kita punya aliran tunai untuk bulan itu very good or not. Okay, aliran tunai positif, aliran tunai negatif. Kita kena tahu aliran tunai kita ada formula macam gaji tolak dengan jumlah pembelanjaan. Pembelanjaan ada dua jenis, tetap dengan tak tetap. Korang kena cadangkan cara nak berjimat, nak menguruskan kewangan dengan bijak. So itu adalah untuk Form 4 chapters. Tengok balik korang punya part 1, part 2 tu.